Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Imam At-Tabarani rahimahullah radhiyallahu an, daripada Abi Dzar. Abi Dzar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari Nabi pesan. Nabi duduk dengan sahabat-sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, ini Nabi pesan. Antara pesanan yang Nabi pesan kepada Abu Dzar, antara pesanan yang Nabi pesan kepada sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang lain, Nabi pesan ada 3 benda. Yang pertama Nabi kata, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan atau kama qala. Dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan ada 3 perkara. Nabi pesan kepada Abu Dzar, kepada sahabat-sahabat dan kepada kita. Nak jadi elok, buat 3 benda ni. Nak jadi mukmin yang baik, buat 3 benda ni. Yang pertama Nabi pesan daripada ittaqillaha haitsuma kunta. Ni yang pertama Pak Long. Nabi pesan, Nabi kata, di mana kita berada, tang mana kita duduk, takwa kita kepada Allah jangan duk tinggal. Ni terjemah cara Sungai Ulang lah. Dah saya terjemah cara Sungai Ulang, saya tak mau terjemah cara Damansara. Buat apa saya terjemah lagu Damansara, saya nak kena syarah lagu Sungai Ulang. Baik saya buat kerja tak teruk, terjemah cara lagu Sungai Ulang. Nabi pesan dekat kita orang Snake River malam ni Sungai Ulang. Bila sebut Sungai Ulang ni, orang duk dengar, orang kata macam mana ustaz pergi mengajar. Oi, tempat paling bahaya saya kata. Tempat paling bahaya Sungai Ulang. Hak bahaya lagi Naga Lilit. Hak selamat ekor kucing. Hak ni antara tempat bahaya. Nak main mengajar Sungai Ulang, menyeberang sungai ni tu. Ni Nabi pesan yang pertama dekat kita orang Sungai Ulang malam ni. Nabi pesan. Nabi kata, yang pertama, tang mana hampa duduk, dekat mana hampa nak pi, tang mana hampa nak buat kerja, takwa jangan duduk tinggal Pak Long. Apa dia makna takwa? Takut kepada Allah, perasaan takut kepada Allah. Di mana kita ada, kita bawa, insya-Allah kita akan selamat. Kita main masjid, kita bawa takwa. Kita pergi market, kita bawa takwa. Ni dak maklumlah, main masjid bawa takwa, pergi market bawa takwa. Hak ni tak mau. Sebab tu di masjid dia semayang, bocok tempat sujud. Dia berzikir di masjid guna tasbih, putih berselera tasbih. Tapi dia pergi ke market, ya Allah, dialah penipu yang besar, dialah pembohong yang utama, dialah penyangak yang sulung. Hak ni tak mau. Nabi pesan yang pertama, di mana hampa pergi bawa takwa. Hampa pergi Mekah bawa takwa, hampa pergi London bawa takwa, hampa pergi umrah bawa takwa, hampa pergi Danau Hanyai bawa takwa. Baru hampa tak pergi duduk cuci pelak di belah sana. Belum. Dia pergi cuci pelak motor belah sana belum. Hak mana faham tak faham sudah. JK masjid. Biro dakwah. Cuci pelak di Hanyai. Tajuk kuliah kita malam ni, cuci pelak di Hanyai. Ni, tak mau ni. Takwa ni bukan ada pada pakaian. Ada orang pakaiannya lagu orang bertakwa, akhlaknya jauh tersasar dan tersimpang daripada akhlak dan perangai orang bertakwa. Ni Nabi pesan yang pertama, nak selamat hamba bawa takwa. Di mana kita berada, kita ada Allah. Di mana kita duduk, kita ada Allah. Di mana kita menetap, kita ada Allah.
Allahu Akbar, yang sedang memandang kita, yang sedang melihat tindak tanduk kita. Jagalah akhlak. Jangan buat benda yang haram. Kamu ada Allah. Jangan takut orang kerana kamu ada Allah. Selamat orang lagu ni. Duduk di London boleh berzina. Duduk di Hanyai boleh berzina. Pasal apa tak buat? Aku ada Allah. Duit seketui boleh rasuah. Pasal apa tak ambil? Aku ada Allah. Ni yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW pesan dalam hadis ni. Nabi kata, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Yang kedua, Nabi kata, hampa kena turutkan setiap dosa yang hampa buat dengan taubat, istighfar dan amal baik. Jangan duduk malas nak istighfar. Jangan malas bertaubat. Jangan malas buat benda-benda baik. Amal-amal soleh yang akan menampung kejahatan, kemaksiatan yang hang buat. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dalam hidup kita akan buat dosa, Pak Long. Jangan sembang kemas kata aku tak buat. Walaupun hari ni hari Jumaat, hari yang mulia, buat dosa. Allah Ta'ala dia bukan nak tengok kita buat dosa banyak mana. Ni beza Allah Ta'ala dengan bezanya kita. Allah Ta'ala ni maklum. Maklum? Dengar kan saya bercakap ni? Angguk sikit. Yang maklum duk tunduk menulis ke lena. Ambil saya baru bersyarah 2 baris. Maklum tunduk tak dengar dah. How are you? Allah Ta'ala ni maklum, dia beza dengan kita. Allah Ta'ala punya perangai beza dengan saya, maklum. Beza dengan Pak Long, beza dengan Pak Long. Beza tak mana tu Ustaz? Baik. Kita dalam hidup kita, kita suka memandang kekurangan orang, kelemahan dan kejahatan orang berbanding kelebihan, kebaikan dan kesempurnaan seseorang. Setuju ataupun tidak? Setuju ke tak? Deras sikit Pak Long. Saya belah kanan ni dia ada sound trouble sikit. Ni duk mula pulih. Telinga belah kanan itu bang duk ingat pekak lah. Awal bulan itu pi Kuala Lumpur, turun hotel semayang Jumaat. Naik-naik dia duk bengang kan lagu kita naik lift. Kata bukan tingkat 6 membengang ni, menguak-menguak belah kiri okey, belah kanan tak okey. Kalut dia kata. Turun hotel pergi cari klinik, depa cek-cek ada bengkak. Balik makan ubat bengkak tu kat 3-4 hari tak mau lega. Kuih tak dengar. Bini cakap dia kena lagu tu. Kok ni pun tak apa dengar. Allah Pak Long, saya duk kata aku 35 pekak lah. Pergi jumpa doktor yang kedua. Klinik yang kedua. Jumpa doktor tu pun duk jolok-jolok. Dia kata bengkak ni syarah kuat sangat ni. Saya tak kata apa, janji dengar balik lah. Titik ubat ni tak tahu nak habaq. Tak mau, dia tak dengar. Pergi jumpa doktor hak ketiga, hak betul-betul pakar. Dan nombor 3 tu hak betul-betul pakar. Rawat, dia cek-cek. Dia kata saya tahu dah penyakit ustaz. Saya tak ada apa-apa. Bukan penyakit telinga. Saya cek. Cek-cek, dia jolok-jolok masuk. Hidung saya belah kanan ni bengkak. Bila saya semua dia bengkak. Bila bengkak, dia ada satu tiup buat pergi kat sini ni. Angin tak sampai. Lah duk rawat ni kau dengar lah. Mujur. Saya ni kira duk relas kat dalam telefon dah duk tengok hak sound pekak lah. Nak beli hak orang tak nampak kata pekak. Ni dia duk rawat ni duk dengar. Ni. Dulu dia tak apa dengar ni. Dia tegak-tegak duk rawat ni. Maklum duk kata kat belakang saya dengar. Malam-malam saya dengar maklum tu kata bila nak parti lama dah ni. Saya dengar sampai ni. Ni dia dengar. Tapi dia ada bengang sikit lagi lah. Tu nak habaq apa dia Pak Long. Pengajaran dalam telinga saya. Pergi cari doktor telinga hak betul. Hak ni kata bengkak. Hak ni kata ni. Last kali hak masalah tang ni. Bukan tang ni. Dia masuk. Dia buh dalam peti ais tu. Saya masuk dalam peti ais tu. Dia ada peti ais tu. Dia tutup semua. Dia bagi dia buh lagu tu. Dia tekan. Bunyi tekan. Buat semua. Dia kata ada masalah. Cek. Hak ni masalah. Belum. Nah, belum. Hak Pak Long tak apa dengar. Pergi cek hidung. Hidung berayak. Cek telinga. Tu baru betul.
Maklum lah. Hidung beringwih pergi cek lubang telinga. Telinga tak dengar, cek lubang hidung. Tak ada berapa betul. Tak saya kena dah, saya duduk pergi cek lubang telinga tak kena. Kena lubang hidung. Maklum. Yang kedua, bukan tajuk hidung saya. Nak abang aku cari orang betul. Yang kedua ni, Allah Ta'ala dia beza dengan kita, maklum. Kita kalau satu orang tu dia buat 1000 kebaikan pada kita. Dia buat 1000 kebaikan pada kita. Tiba-tiba satu kesalahan, satu kesilapan dia buat pada kita menutup 1000 kebaikan yang dia buat. Setuju ke tak? Macam kain. Kain, selai kain. Kain putih, selai. Besar kain putih tu. Besar kain putih tu, selai. Tiba-tiba ada satu titik hitam di tengah. Sekeping kain putih, ada setitik-titik hitam. Mata kita akan tengok yang mana? Satu bintik hitam atau sekeping kain yang putih? 2 saat daripada sekarang. Cuba jawab. Titik hitam tu kita tengok. Pasal apa dalam hidup hang suka tengok titik hitam, sedangkan hang tidak melihat lembaran kain yang besar tu. Hang duk tengok, hang duk perhati tentang satu titik hitam. Sebab apa? Sebab itulah manusia. Itulah tabiat manusia. Understand? Faham tu? Kita suka tengok benda yang tak elok. Ni mata kita. Manusia ni suka memakai mata lalat berbanding mata lebah. Saya ulang. Manusia suka memakai mata lalat berbanding mata lebah. Mata lalat terbang. Oh, acak dia berhenti. Dia terbang pula. Oh, taik dia berhenti. Dia terbang pula. Oh, sampah dia berhenti. Tu mata yang kita suka pakai. Cari benda tak elok. Mai kuliah bukan nak cari kesalahan diri dia, cari kesalahan ustaz. Ni perangai lagu ni. Mau ada malam ni saya subah mati pucuk orang lagu ni. Biar tak ada keturunan jahat lagu hang lepas ni. Ada satu masjid saya duk ngajak dulu ni. Tak mau abang masjid dah ikut belah-belah. Tu boleh kata 3-4 bulan sekali kami kena pergi balai polis. 3-4 bulan sekali kami kena pergi balai polis. Ada mangkak sekok duk Jawa Report. Dia duk geram pemilihan masjid, dia tak lekat. Dia duk geram kacau ustaz. Saya nak berhenti mengajak lah. Tu imam tu kata, janganlah ustaz, kesian lah. Dia kata, mana larat 3-4 bulan duk kaya pergi balai polis. Allah ustaz, teratu pun ustaz lari dah. Rasulullah berperang. Hang semang kemah tu imam hak pi aku bukan hang teman pun tak. Dah kali ada satu kali tu pi. Polis tu kata minta maaf ustaz, nak kami menjalankan tugas. Ha, tak apa, nak buat lagu mana? Dah orang report, nak buat lagu mana? Jadi dia kata boleh kan, dia tanya dia, saya tak jawab, saya buka kitab kata ni. Cik, taib hatu saya mengajak malam ni. Dia pun manakala berkata atas ia. Dia kata macam mana ni? Dia kata lagu tu lah, taib sudah lah. Tak larat nak jawab, mengajak bab mandi jenazah pun kena pergi kat polis, tuan-tuan. Ni kata, hang mai mengaji sepatutnya apa yang kita baca ni kita cek. Saya cek tak mana saya tak betul. Pak Long cek tak mana Pak Long tak betul. Mak Long cek tak mana Mak Long tak betul. Setuju tak Mak Long? Ceklah mana Mak Long tak betul. Walaupun Mak Long kadang-kadang menyekang betul ke semua. Mak Long menyekang Mak Long betul ke semua. Tu pun Mak Long tak betul. Betul ke tak? Ha Mak Long? Oh Mak Long. Betul ke tak? Ha. Ni tak dia main dia tengok tak mana tak betul ustaz. Ni mata lalat. Yang main ni insya-Allah dah bagus-bagus semua. Mata lalat dia tak main malam ni, dia tahu saya nak kata kat depa. Ni manusia. Maklum, sejuta pengorbanan maklum buatlah maklum dekat orang. Tapi satu kesilapan maklum buat, sejuta kebaikan maklum akan lenyap ditelan dengan satu kejahatan. Maklum setuju ke tak? Setuju maklum? Setuju. Maklum buat macam-macam, maklum korban macam-macam, maklum ni segala-galanya. Tang dia cari orang lain, dia cari juga maklum. Siapa dia? Lelaki maklum. Ni manusia maklum. Tabahlah maklum.
Maklum. Awak nampak muka cengeng lagu tu malam ni. Maklum. Saya telinga yang tak apa dengar, mata cerah. Angguk sikit. Ni Nabi kata bila hampa buat benda salah, hampa jangan malas nak beristighfar, hampa jangan malas nak bertaubat, hampa jangan malas buat amal soleh. Yang kedua, yang ketiga Nabi kata pada dia, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Abu Zar kata yang ketiga Nabi pesan kepada kami apa dia? Wa khaliqin nas. Dengan manusia ni buatlah perangai. Perangai lagu mana? Bi khuluqin hasan, perangai elok. Nabi pesan yang ketiga, wa khaliqin nas. Bergaullah dengan manusia. Berakhlaklah dengan manusia. Bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Nabi suruh berakhlak dengan manusia dengan akhlak yang terbaik. Bergaullah dengan manusia dengan pergaulan ataupun akhlak yang terbaik. Rendahkan kita punya ego dalam hidup. Kita dalam hidup ni yang jadi cacar merba, tuan-tuan. Kerana apa dia? Kerana sikap kita ya. Bukan kerana lain. Dunia ni dia jadi tak seronok ni sebab apa dia Pak Long? Sebab ego ya. Hak ni nak tunjuk ego dia. Hak ni nak tunjuk ego dia. Hak ni nak tunjuk. Semua nak tunjuk ego. Hak kaya nak tunjuk dengan kekayaan dia. Yang senang nak tunjuk dengan kesenangan dia. Yang berpengaruh nak tunjuk dengan pengaruh dia. Ni perangai. Akhlak-akhlak yang mazmumah dijadikan pakaian. Ditanggalkan akhlak-akhlak mahmudah daripada diri. Cuba cek tengok dalam hidup kita ni. Yang orang jadi masalah dengan orang. Sebab apa? Jawapannya berbalik. Kerana ego. Tak tahulah tuan-tuan setuju ke tak setuju dengan kenyataan saya. Tu tuan-tuan punya pasal. Saya punya pasal, saya nak kata. Bapa tak boleh ditegur oleh anak. Sebab apa? Ego. Anak kata apa? Ni lagu ni. Hang tahu apa? Aku ni makan garam dulu pada hamba. Melayu. Makan garam mangga. Cuba tuan-tuan bayang orang kedarah garam. Makan masakan masin. Lepas tu duduk megah dengan masakan masin. Bodoh ke cerdik? Bodoh. Tapi Melayu kita makan garam. Dia lebih hebat. Hantar apa hampa budak-budak. Allah, hampa tahu apa budak-budak. Tu waktu dia. Bila dia dah sakit, dia pun tak boleh cakap. Anak dia pula ego. Pasal apa? Mak pak hidup bergantung pada kita. Itulah bah orang kata tak mau dengar. Sama. Garam apa garam? Tu dalam tu nak habaq kata dia makan garam dulu pada orang. Anak kata hidup pada garam dia lagu ni. Malam ni terah sikit abang. Pasal nak cover hak kencing dulu ni nak sebelum puasa lah. Tuan-tuan mai saya tak mai. Tuan ingat? Tu malam ni terah nak cover 2 kuliah. Kuliah hak tuan-tuan kena kencing dulu ni. Bukan kencing tu, silap maklumat. Tuan-tuan kata ustaz kencing tak? Saya tempat dia kencing, saya ulang saya takkan kencingnya. Ego. Suami nak dengar teguran isteri. Maklum agak-agak maklum. Pak Long ni boleh dengar tak maklum tegur? Agak-agak lah. Hang tahu apa? Dia tak maklum. Ayat tu dia buat hang tahu apa? Bini pula ego dia juga. Orang perempuan pun ada ego Pak Long. Ego dia tak mana? Waktu muda-muda tu, waktu bila anak kecil. Anak tu duk teriak, anak kecil kita kata tu perut dia kembung kot. Dah ni semua elok dah. Tak mau dengar. Dah kok lah dia. Allah abang. Saya tahulah saya hari-hari duk pegang budak ni. Abang tahu apa? Yang abang tahu duk belok rokok daun. Anak ni kita pun kata dia nak kena ni kot. Sedut 2-3 kali tak apa kot. Makan ambil kita pun ambil minyak Yunam tu lumak perut kentut belahak budak tu lega. Kita kata orang habaq dah kata budak ni perut tak selesa berangin tak mau dengar. Dia boleh terima tak? Dia boleh terima tak gerak belum? Dia ambil budak tu Allah habaq dia betul. Ego. Kerana ego ni yang nak jadi punca. Ego. Tak boleh orang tegur.
Sebab tu kita nak bergaul dengan orang, antara yang kita kena cabut, kita kena buang ni, ego. Ego manusia. Buang ego manusia. Berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ini 3 pesanan Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari.